Jom kita buat exercise di pantry 10 minit je. Ajak kawan-kawan semua. Oh, it's lunch time. Boleh makan. Dah ada. Exercise dulu lah. Tapi sempat sini nak exercise. Jom kita exercise. So hi, ini exercise kita akan buat di pantry. So kepada mereka yang tengah break, lunch break ataupun tea break, apa-apa break lah dekat office, you boleh buat exercise ni dekat pantry. So exercise yang pertama, of course sebelum exercise kita buat warm up dulu seperti biasa. Exercise yang pertama kita akan buat squat. Okay, so squat ni bagus untuk kita punya bahagian punggung, bahagian peha, untuk kuatkan kaki. So mereka yang ada sentiasa sakit lutut, banyak sangat duduk, boleh buat squat ni. Okay. Yang kedua, alright, exercise yang kedua kita akan buat side lunges. So side lunges ni bagus sangat-sangat untuk kita punya bahagian kaki juga, tapi bahagian kaki di bahagian luar. Kadang-kadang kalau mereka senang ada sakit kaki ataupun senang cramp kaki ataupun senang rasa tak selesa dekat bahagian kaki, kita boleh buat side lunges ni. Tapi kalau mereka yang pakai kain ataupun pakai skirt tu, tak perlulah nak buka lebar sangat kaki tu kan. Buka sikit je, tapi yang penting you squat down betul-betul bila buat side lunges. Okay?
ketiga, kita akan gunakan equipment di pantry. Kebanyakan pantry akan ada cabinet ataupun akan ada table. Alright, so boleh guna kita punya table dan kabinet dapur tu untuk buat tricep dips. Biasanya kita buat tricep dips ni dekat atas lantai, tapi kali ini kita gunakan kabinet dapur tu untuk buat kita punya tricep. So tricep tu adalah muscle di bahagian lengan belakang. Okay, so bagus sangat-sangat untuk mereka yang kadang-kadang ada rasa lenguh kat bahagian bahu ataupun rasa macam tak kuat dekat bahagian tangan. So you boleh buat tricep dips ni. Keempat, kita akan buat lateral leg raise. Lateral leg raise tu kita akan naikkan kaki belah kanan. Boleh guna kerusi untuk balancekan badan you dan belah kiri juga. So you boleh buat sebanyak berapa kali lah, ikutlah berapa kali you rasa nak buat. Tapi yang paling penting, bila you naikkan kaki, bila kaki tu turun ke bawah, make sure kaki tu tak cecah lantai. Itu trik dia untuk kuatkan lagi bahagian kaki. So bila you naik, kaki tu tak cecah lantai, you turun pun sama. Okay, so pastikan buat sebelah kanan, sebelah kiri. Semua exercise kita akan buat sebanyak 3 set. Alright, so itu saja exercise kita boleh buat dekat pantry. Itulah dia keempat-empat exercise. Kita ada squat, kita ada side lunges, kita ada tricep dips dan terakhir adalah lateral leg raise. Jadi keempat-empat exercise ni kita boleh buat di pantry ataupun di mana-mana sahajalah dekat tempat kerja anda. Alright. So lepas habis buat semua exercise, kita buat cooling down seperti biasa. So itu saja. Thank you.
Okay, so dah buat exercise ni, boleh share exercise ni dekat kawan-kawan semua. Sambil-sambil minum-minum petang, boleh buat exercise ni di pantry.